Untuk malam ni kita masuk tajuk ke-8 lah. Penjajhan ataupun decolonization dan juga isu semasa. So dalam kuliah hari ni kita nak tengok beberapa istilah ataupun terms yang berada dalam konteks dekolonisasi dan juga berkaitan dengan isu semasa. So hari ni kita nak belajar 3 perkara. Yang pertama sekali adalah menjelaskan fenomena kemusnahan alam. Yang keduanya menjelaskan keperluan dekolonisasi dengan menyahkan insan antroposentrisme. Kemudian menguraikan dekolonisasi melalui pendekatan insan bersepadu, insan sejahtera ataupun ecological. So kita tengok dulu, yang paling penting dalam kelas malam ni adalah dualisme yang dicetuskan di Eropah di zaman pasca moden dan zaman moden. Segagasan ego cogito ergo sum ni, aku berfikir justru aku ada kewujud, dia telah pun merubah pandangan ataupun world view orang-orang Eropah dulu kepada satu pandangan yang baru. So dalam agama Islam sebagai contoh, dia ada konsep perhubungan antara kita dengan Tuhan, kita sesama manusia dan juga kita dengan alam. Tetapi dalam konteks ego cogito ergo sum ni, pada mereka ni, apa yang penting adalah diri kita sendiri. So dia tidak ada kaitan dengan ketuhanan, tidak ada kaitan dengan orang lain. Tapi yang penting adalah diri dia sendiri. So apabila falsafah atau konsep ni bergerak dalam pemikiran dan sistem pendidikan di Eropah, so akhirnya keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dan manusia dengan alam sekitar ni setelah pun terlerai ataupun tergugat disebabkan pemikiran. So, aku berfikir justru aku ada ataupun aku wujud. So itu konsep yang ada dalam dualisme. Konsep yang memberi kesan besar lah kepada pemikiran masyarakat Eropah sehingga sekarang. So dalam kartesian dualisme ni, pemikiran dualisme ni, ada dua kehidupan yang ekstrim, yang sangat menonjol lah. Yang pertama sekali adalah berfikir sebagai sifat mutlak manusia. So kita ni wujud dengan kekuatan kita berfikir. So orang yang tak kuat pemikirannya, so dia akan dikalahkan oleh orang yang bijak, orang yang berstrategi dan orang yang sentiasa berfikir. So orang yang kurang berfikir ni dia akan gagal bila bersaing dengan orang yang banyak berfikir. So contoh yang kita boleh ambil dalam zaman kita sekarang ni adalah Elon Musk. Elon Musk ni dia bekerja memang gila-gila. Konsep gila-gila tu maksudnya dia kerja sungguh-sungguh lah. Bekerja kuat. Dia bekerja mungkin 1 minggu dalam 100 jam. Bila dia kerja kuat, so dia akan dapat hasil. So bagi orang yang berfikiran dualisme ni, kekuatan manusia ni adalah terletak kepada pemikiran dia. So dia nak kena jagalah pemikiran dia. Dia bagi makanan yang baik-baik, dia jaga cara berfikir dia, dia jaga apa yang masuk ke dalam minda dia. So, kerana bagi dia berfikir ni ataupun minda ni adalah sifat yang paling tinggi lah pada diri dia. So ternyata alam ni, alam ataupun alam benda ni sebagai makhluk yang tiada apa-apa nilai dan juga makna. So apa sahaja yang berada di sekitar kita ni tidak ada makna, tidak ada nilai. Kerana yang paling penting adalah manusia itu sendiri. Kita yang paling penting. So gagasan ini telah memutlakkan keupayaan akal rasional manusia secara bersendirian tanpa peran aktif Tuhan dan alam dalam proses perolehan ilmu. So dalam pemikiran idea ni dia kata akal manusia ni adalah yang paling tinggi. So tidak ada kaitan dengan apa-apa jua agama, apa-apa jua sifat-sifat ketuhanan, ciri-ciri ketuhanan dalam kita nak mencari ilmu. So kalau hari ini kita dapat tengoklah kesannya sangat besar. Sesuatu keputusan yang kita nak buat tu, bila kita masuk dalam lab, dalam amal, kita buat uji kaji ataupun buat eksperimen. So hasil eksperimen tu adalah 100% daripada kajian. So dia tidak ada kaitan dengan contohnya ada kuasa lain, mungkin ada ihsan daripada Tuhan ke ataupun rezeki daripada Tuhan ke untuk menentukan keputusan yang dibuat di dalam makmal tadi. So dia 100% adalah kerana ujian saintifik yang dibuat di dalam makmal. So pemikiran itu telah pun
berkembang dan akhirnya manusia dan juga kehidupan tidak ada kaitan dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Rasionalisme Descartes ni adalah dualisme tadi yang menyingkirkan peranan Tuhan menjadi paradigma ilmu di seluruh dunia keilmuan dan universiti moden pada hari ini. So, apa yang kita belajar hari ini di universiti, apa yang kita ikut daripada pensyarah kita, daripada para pengkaji, para ilmuwan daripada dulu sampai sekarang. Dulu tu maksudnya zaman kebangkitan Eropah lah. Sampailah sekarang ni, pemikiran dualisme ni telah pun menyingkirkan elemen-elemen ketuhanan, elemen-elemen agama dalam dunia mencari ilmu kita. So, kalau you all nanti bila dah habis peringkat degree, kemudian nak sambung ke peringkat masters ataupun PhD, so apa yang you all akan lalui adalah pemikiran yang macam ni. Kita akan berhadapan dengan dilema. Sama ada kita nak ikut saintifik ataupun kita nak masukkan elemen-elemen ketuhanan ke dalam kajian kita. So, itu sangat menariklah kalau kita dapat buat beberapa tinjauan, bacaan kita tahu. Saya sambung sikit, gagasan yang ditulis sebagai rasionalisme humanisme ni ataupun anthropocentrisme ataupun egoisme Descartes ni, dia telah pun menjadi asas, menjadi tapak kepada perkembangan pengetahuan dan disiplin sains tabi'i dan sosial moden pada hari ini. So, apa yang kita belajar sikit dalam 2-3 slide ni adalah tentang idea memisahkan pencarian ilmu yang kita nak dapat di universiti, di madrasah, di college, di sekolah. So, tidak ada kaitan dengan elemen-elemen keagamaan. So, ini satu yang sebenarnya sangat kuatlah pengaruhnya apabila kita tak dapat menentukan mana satu yang betul dan mana satu yang tidak betul. Dualisme adalah konsep falsafah yang menyatakan bahawa realiti terdiri daripada dua prinsip atau substansi yang asas dan tidak dapat dikurangkan antara satu sama lain. Dua entiti yang saya maksudkan tadi adalah yang berkaitan dengan, boleh kita katakan, dia saling lengkap melengkapi dan interaksi antara keduanya menjelaskan sifat kewujudan. Ciri utama dalam dualisme adalah dua prinsip yang asas dan berbeza, tidak dapat dikurangkan antara satu sama lain dan hubungan antara kedua-duanya sama ada konflik ataupun interaksi ataupun coexistence. Contoh dualisme yang boleh kita lihat di pesan kita adalah jiwa dan juga badan, iaitu dikemukakan oleh René Descartes yang berpendapat bahawa minda kita dan fizikal kita adalah dua substans yang berbeza. Minda bersifat tidak fizikal, berfikir sedar, manakala fizikal kita ni adalah spatial dan juga mekanikal. Dalam konteks universiti, sebagai pelajar, kita mungkin mengalami konflik antara keinginan mental untuk belajar dan keperluan fizikal badan kita seperti kita letih. So, dualisme ini menjelaskan mengapa semangat ingin belajar kadang-kadang bertembung dengan badan yang perlu berehat. So, yang kedua adalah etika atau baik dan juga jahat. Dalam banyak sistem moral terdapat pertentangan asas antara kebaikan dan kejahatan ataupun keburukan. Contohnya di universiti kita ada dilema di antara nak meniru dalam peperiksaan untuk mendapat keputusan baik dan berpegang dengan integriti akademik. So di sini dua prinsip moral, kejujuran dan pencapaian, dia saling bertentangan. Kemudian dualisme teori praktikal. So perbezaan antara pengetahuan dan teori, buku, teks, nota kuliah dan aplikasi yang praktikal seperti amali, latihan dan sebagainya. So sebagai seorang pelajar kejuruteraan contohnya, kita perlu belajar teori litar elektrik dalam kuliah kita. Kemudian mengaplikasikannya dalam makmal ataupun projek reka bentuk yang bersifat praktikal. So kedua-dua elemen ini berbeza tetapi diperlukan untuk kita memahami keseluruhan proses yang berlaku. Seterusnya dualisme masyarakat, individu dan juga kumpulan. Ketegangan antara hak dan keperluan individu dan tuntutan tanggungjawab dalam masyarakat ini sebenarnya kita lihat dalam di universiti ketika kita berkempen untuk mendapatkan undi dalam pilihan kampus. Kita berhadapan dengan peraturan universiti yang ada
undang-undang peraturan tertentu. Kemudian juga digital dan juga fizikal. So dalam perbezaan kehidupan kita ni, kita ada online dan juga kita ada yang fizikal, face to face. So pengajaran dalam talian seperti kita menggunakan Teams, Zoom dan sebagainya berbanding pembelajaran semuka. So kedua-duanya ada cabaran, ada kriteria dan juga ada kelebihan yang berbeza-beza. Jadi terpulanglah kepada kita untuk menentukan mana satu yang sesuai dan juga praktikal untuk kita. So dia memisahkan di antara akal kita, cara kita berfikir dengan gerak hati kita. Sebab gerak hati kita ni kadang-kadang dipengaruhi oleh elemen-elemen ketuhanan. Contohnya bila kita keluar berjalan, kata juga keluar daripada college nak ke MITC. Dalam perjalanan kita daripada college kita ke MITC ni sebenarnya macam-macam benda boleh berlaku. So bagi orang yang ada elemen-elemen ketuhanan yang percaya kepada ketuhanan dia ataupun agama dia, so dia akan berdoa dulu. So doanya doa keluar dari rumah lah ataupun doa naik kenderaan supaya dalam perjalanan dia tadi, perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang baik, perjalanan yang selamat pergi dan selamat kembali. So itu orang yang ada hubungan dengan Tuhan dia. Bagi orang yang tak peduli, tak kisah, so dia tak kira lah apa pun. So dalam perjalanan tu dia lebih bergantung kepada ciri-ciri keselamatan. So naik kereta ke naik motor semua dalam keadaan yang motor tu bagus, keretanya baik. Ya. So dia pastikan semuanya dalam keadaan baik lah supaya dia selamat sampai dan selamat kembali. So ada dua keadaan di situ, satunya dengan doa dan satunya tanpa doa. Kita boleh tengok hari ni, bila kita jual pun ada yang naik motor, naik kereta kan. Bila kita keluar dari rumah, berada atas jalan, macam-macam hal boleh berlaku. So ada kalanya dalam keadaan kita beringat-ingat tu kan, naik motor beringat-ingat, bawa kereta pun beringat, berlaku juga kemalangan. So kenapa berlaku? Soalan kenapa berlaku? Memang ada orang yang dah pastikan motornya baik, keretanya baik, bawa kereta dengan steady, perlahan, tapi berlaku juga kemalangan kan. Yang saya dengar dalam 2 hari lepas, kemalangan di Bentong. 2 orang mati. Dia berlanggar dengan kereta suara dengan kereta Mercedes. So, macam mana boleh berlaku kemalangan yang macam ni? Ajar tu dah sampai. Yang keduanya, kesediaan pemandu ni dalam membawa kereta masing-masing. So, kemalangan itu sebagai asbab kepada kematian. Sebagai orang yang berfikir menggunakan falsafah dualism ni, persediaan fikiran mental tu lebih penting daripada doa kepada Tuhan. So, tidak adalah doa bagi orang yang mengamalkan konsep dualism. Sebagainya, pemikiran, persediaan itu lebih penting. Ya. So, kesan realiti memisahkan jasad dan juga rohani. Bila kita dah pisahkan antara fizikal kita dengan kerohanian kita, so apa yang kita tengok di sekitar kita ni adalah satu yang sebenarnya tidak ada makna. So, alam fizikal yang kita ada ni adalah alam yang tidak memberi sumbangan. So, semuanya ada sistem dan juga alam ni untuk eksploitasi. So, kesan kepada pemikiran orang yang menggunakan konsep ni sangat jelas. So, dia menolak kehadiran Tuhan dalam hidup dia. Dan yang penting adalah pemikiran. So dia fikir baik, itulah untuk diri dia. Realiti yang asas yang wujud adalah res cogitans, minda manusia dan juga res extensa ataupun jasad ataupun fizikal. So dalam idea pemikiran ni, yang penting pemikiran manusia, apa yang kita fikir tidak ada kaitan dengan apa yang Tuhan nak, apa yang agama kita nak lah. So dia memisahkan di antara agama dan kehidupan. So dia asalnya banyak daripada konsep sekularisme juga tadi. Okay, aliran falsafah dualism ni kita tengok dia ada 4 alirannya. Yang pertama naturalism, yang kedua materialism, yang ketiga atheism. Satu-satu naturalism. Naturalism ni adalah dia menerima alam sebagai keseluruhan sesuatu yang real lah. Ya. So dalam naturalism yang penting adalah sense ataupun panca indera. So kita boleh
kenal sesuatu, kita boleh dapatkan sesuatu, kita boleh merasai sesuatu kerana kita ada panca indera kita lah, kita ada sense kita. Kemudian dalam naturalisme ni, dia masih lagi menerima keadaan saintifik, tapi apa yang datang dari alam tu dia masih boleh meraihkan lagi. So dia boleh bertolak ansur lagi lah. Dan dalam konsep ni, manusia ni tidak boleh berpisah jauh daripada alam sekitaran kehidupan. Yang kedua, material macam kita boleh sebut macam biasa materialism. Orang yang suka kepada sesuatu yang kebudayaan, sesuatu yang dia nampak gah, suka kepada rumah yang besar, yang hebat, kereta yang ada brand, pakaian yang smart. So itu adalah materialis ataupun materialisme lah. So dalam konsep materialisme ni, dia kata semua yang ada ni berasal dari satu sumber, iaitu material. Kemudian tidak percaya kepada alam ghaib. So bagi dia mistik ni tidak tak wujud lah. So dalam materialisme ni tidak percaya kepada alam ghaib. Alam ghaib ni kehidupan yang dia tidak nampak. Kerana panca indera ataupun mata tadi adalah sebagai satu bukti untuk menentukan sama ada benda tu wujud ataupun tidak. Kalau tak nampak, maknanya tak wujud. So dalam materialisme ni, ilmu sebagai pengganti agama. So agama yang dicanang-canangkan, yang orang ambil sebagai panduan hidup ni, bagi dia tidak penting. Yang penting tu adalah ilmu yang dia ada tu yang akan menjadi penentu untuk dibuat hukuman, buat undang-undang, buat peraturan. Dari segi akhlak, bagi orang yang percaya kepada materialisme ni, dari segi akhlak ataupun peribadi, pembentukan sikap, personaliti dan sebagainya, yang penting adalah kecenderungan. Yang keduanya adalah tabiat. So cenderung dan tabiat ataupun habits ni adalah yang membentuk akhlak manusia. So kalau tabiat tu baik pada mata dia, itulah yang baik, akhlak yang baik. Tapi barangkali bagi orang lain tu memang tidak baik. So bagi dia, benda yang baik. So ini mewujudkan konflik lah di antara pemikiran manusia yang ada elemen-elemen ketuhanan dan yang tidak ada ketuhanan. Maksudnya adalah atheist. Atheist memang dia tak percaya langsung kepada kewujudan Tuhan ataupun keagamaan, dan atheist ni memang dalam masyarakat kita ni, kalau di sebelah barat tu dia semakin berkembang. Tapi kita tengok bila atheist ni berkembang, so dia akan berkonfront dengan orang yang mengamalkan agama. Tak kira lah Islam ke Kristian, Hinduism, Buddhis, macam-macam agama lagi. So dia akan berkonflik dan mana yang kuat dia akan menang. So kita boleh tengok sekarang dalam YouTube lah ataupun TikTok, video sosial kita, bagaimana pertentangan pendapat antara kelompok agama dan kelompok ateis ni sentiasa berlaku. So bagi orang muda, kalau dia dapat buat sikit kajian bacaan, di sebelah barat sana, orang muda yang ateis tu agak ramai. Kerana dia dah hidup dalam suasana ateis, suasana pemikiran tu menguasai kehidupan dia. So bagi dia agama dah tak lagi penting. So bagi masyarakat di sebelah timur khususnya, yang agama tu menjadi benteng dalam pembinaan karakter pribadi dan juga kerohanian dia. So orang yang beragama ni dia akan menolak pemikiran bentuk ateis tadi yang tak percaya kepada Tuhan. Jadi di sebelah timur ni benteng melawan ateis agak kuat lah berbanding sebelah barat. So ateis pun boleh masuk dalam macam-macam saluran pendidikan, filem, dalam ilmu pengetahuan, macam-macam boleh masuk. The next is reductionism. Untuk merapatkan jurang antara ilmu sains dan juga kemanusiaan. Berusahalah untuk mencari satu titik pertemuan antara orang yang mementingkan pemikiran dengan kelompok yang mementingkan keagamaan. So dalam kedua-dua ni dia cuba untuk mengurangkan jurang perbezaan. Okay, next adalah saintisme. Saintisme ni masih lagi dalam secularism, dan dalam secularism ni kita ambil dalam dualism tadi. So dia berada dalam kategori materialistik. Sains semata-mata hanyalah untuk
empirical, data yang dapat dilihat, disentuh di bawah uji kaji. Ada satu kajian yang ditawarkan kepada penyelidik di seluruh dunia. Dia punya pemberi dana ni dia nak tahu macam mana kehidupan manusia ni selepas dia mati. Memang ada orang yang berminat nak tahu macam mana kehidupan manusia ni selepas dia mati. Sebagai orang yang dia percaya pada saintisme ni, kehidupan selepas mati macam mana dia nak buat kajian kan? Dia tak dapat bertanya orang yang dah mati. So di sinilah elemen pemikiran yang berlawanan dengan saintisme ni boleh masuk dalam kajian tadi. Sebabnya dia melibatkan keagamaan, melibatkan tradisi, melibatkan kepercayaan ataupun amalan tertentu selepas kematian. Tapi bagi saintisme ni, dia tak boleh masuk sebab dia memang percaya kepada empirical. Benda yang dia nak tengok, dia nak pegang, dia nak sentuh, macam buat eksperimen. So dalam saintisme ni, dia meletakkan sains ni pada tahap yang sangat tinggi dan dia menolak ilmu wahyu. So dia memang bertentangan lah dengan keagamaan, khususnya agama Islam. So dalam agama Islam ni yang paling tinggi kedudukan ilmunya adalah wahyu. Perlawanan antara saintisme dan juga agama ni berlangsung sampailah ke hari. Kemudian juga saya lihat positivism. So dia ni cenderung kepada fakta-fakta yang nyata dan hukum-hukum sains. So bagi positivism ni, dia kena buat kajian dulu, dia kena duduk, buat rekod, buat pemerhatian, buat analisis. Sebarulah dikatakan sebagai ilmu. Kalau tak dapat macam tu, tak jadilah ilmu. Ataupun ilmu tu tak cukup lagi. So dia percaya kepada sains dan dia percaya kepada empirical study. So ini adalah istilah-istilah yang dia ada kesan dia kepada perjalanan perkembangan pemikiran dualisme. Yang pertama sekali adalah egoism, orang yang ego. Yang kedua, antroposentrisme. Antroposentrisme ni masih lagi konsep mementingkan kehebatan diri ataupun kehebatan sesuatu kelompok, sesuatu pihak. Eurocentrisme pun sama juga. Ini bila sebut Euro tu maksudnya di Eropah lah. Semasih lagi berkhiblatkan Eropah. Kita dapat baca sikit sebanyak tentang Eurocentrisme ni. Barangkali tahun 1400, 500 sampai 1800 tu di Eropah tu sangat kuat pengaruhnya. Cuma sekarang ni bila Amerika tu dah makin besar, makin dominan, Eropah tu agak kurang sikit lah dari segi pengaruh politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Kalau dulu memang di Eropah. So dalam Eurocentrisme ni dia ada satu lagi wujudnya cabang dalam Eurocentrisme, Eurasian, itu penjajahan. So sebab itulah bila Eurocentrisme ni berkembang dulu, orang-orang Eropah dulu dia merantau dari barat ke timur. So dia mencari ilmu yang baru, bahan-bahan yang baru, peralatan yang baru untuk membina teknologi dia, untuk dapatkan bahan-bahan yang dia nak. So bila dia menjajah ni, so akhirnya wujudlah penjajahan epistemologi, penjajahan yang berlaku kepada pendidikan, keilmuan. Kemudian penjajahan manusia, seorang terjajah lah, macam tanah Melayu dulu di Melaya ataupun di Indonesia. Kebanyakan negara Asia ni dijajah lah. Malaysia dengan British, Indonesia dengan Belanda, Thailand. Thailand tu sebenarnya satu wilayah yang agak besar dulu. Tapi bila datangnya penjajah ni, wilayah makin lama makin kecil. So antaranya adalah Perancis. Perancis ni dia juga menjajah Kemboja, dia juga menjajah Vietnam dan sebagainya, Laos dan Cambodia. So sebelah sana tu memang ada pengaruh-pengaruh dari Perancis. Okay, saya pergi lanjut sikit. Egoism ni berkaitan dengan ego lah, dia punya bangga pada diri dia. Okay, pada yang percaya pada egoism ni, dia harus mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri. So yang penting adalah diri dia sendiri. Antroposentrisme. Okay, dalam konsep antroposentrisme ni adalah manusia dan kepercayaan bahawa manusia adalah entiti yang paling penting dalam
dalam kehidupan ni. So yang penting adalah manusia. Ego tadi diri dia kan. Antroposentrisme ni yang penting adalah manusia. Orang yang hidup lah kita, manusia ni sebagai hidup. Eurocentrisme, so Eurocentrisme ni dia punya kecenderungan tu pada Eropah. Apa saja kebaikan ke pusat keilmuan ke semuanya merujuk kepada Eropah. Perspektif Eropah, perspektif Barat. Kerana Eropah ni sebagai pencetus kepada peradaban manusia. Pada masa dulu lah. Sebab mereka ni yang mencetuskan pemikiran macam ni kan. So bila disebut penyebutan Eurocentrisme, so maksudnya dia banyak berpunca dari Eropah. Apa sajalah kemajuan, pembangunan itu semua dari Eropah. So akhirnya kita pun membentuk persepsi yang lebih jelas lah. Apa-apa kejayaan itu datang dari Eropah. So akhirnya kita dapat tengok di Turki, apabila Kemal Atatürk meruntuhkan sistem Khalifah Islam Osmaniyah, so akhirnya dia bawa masuk elemen-elemen Eropah ke dalam Turki. So dia bawa masuk sekali kerana dia percaya bahawa Eropah itu lebih baik daripada zaman Khalifah Osmaniyah yang diruntuhkan tersebut. Penjajahan ini bukan setakat fizikal saja, pemikiran pun dijajah, jiwa kita juga dijajah. So daripada Eurocentrisme tadi, penjajahan mula bergerak, satu demi satu kawasan tu jatuh kepada Eropah. Kalau di Afrika, banyak yang dijajah oleh Perancis, Itali, Inggeris pun ada juga, kemudian sikit sebanyak Sepanyol. Tapi yang banyaknya Perancis dengan Itali. Kalau di Asia ni, Perancis dengan Belanda. So pengaruh kolonisasi ini dia bermula abad ke-16 sampailah abad yang kita duduk sekarang ni, abad ke-20. Cuma pertengahan abad ke-19 so banyak negara yang dibebaskan. So bila penjajah masuk ke dalam sesuatu negara, sesuatu masyarakat, so dia mengubah pemikiran yang ada dalam masyarakat tersebut. Kalau you dapat baca satu buku, tak ada sini, Pribumi yang Malas. So buku tu bagus untuk saya baca. Dalam buku tu dia cerita tentang bagaimana British mempengaruhi masyarakat Melayu, Belanda masyarakat Jawa dan juga Sepanyol masyarakat di Filipina. So dia bukan setakat menjajah fizikal sahaja, tapi dia mengubah pemikiran dan juga jati diri bangsa yang terjajah tadi mengikut kepada apa yang dia nak. Contohnya konsep Melayu malas. So dalam buku tu saya nak cerita, dia sebenarnya konsep Melayu malas yang British katakan tu, dia adalah untuk orang-orang Melayu yang tak nak ikut apa yang British cakap. So bila dia marah, so dia cipta satu term, satu istilah untuk melemahkan dan akhirnya membentuk persepsi yang berterusan lah, yang menyatakan bahawa Melayu itu malas. So bila kita baca buku ni, baru kita dapat kaitkan dengan bagaimana Eropah dan juga Barat ni, dia menjajah bukan setakat fizikal kita, tapi juga menjajah mental ataupun pemikiran kita. So Barat ni terus mencari kawasan-kawasan baru dan dia memberikan juga banyak pemikiran-pemikiran dia lah dalam masyarakat tersebut. Cuma bila dah berkembangnya teknologi, pemikiran pun dah semakin baik, ilmu semakin banyak, tercipta ataupun tercetuslah revolusi yang berkembang sampai kesannya tu sampai sekarang. Bila teknologi berkembang ni, pemikiran manusia juga berkembang, penjajahan tu masih lagi ada. Dia tak terputus. Terutama dalam epistemologi, dalam pencarian ilmu. So kerangka pemikiran ilmu kita sekarang ni mau tak mau masih lagi terikat dengan era moden dan pasca moden daripada Eropah. Masih lagi ada sekarang dan kita masih praktis apa yang kita belajar. So epistemic arrogance, bila kita dah ada epistemologi tentang penjajahan ini, wujud dia punya keangkuhan cendekiawan, epistemic arrogance. Arrogant ni sombong, angkuh, macam itulah.
Apabila keyakinan terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan kepoyaan untuk mengetahui menjadi berlebih-lebihan. So dia rasa dia hebat lah. So dalam universiti sistem pendidikan peringkat tinggi pun dia ada ranking. Universiti pun dah ada ranking. So ranking paling banyak di barat lah. So ilmu dari penjajah. Penjajah ni bukan setakat dia jajah tanah atau wilayah saja. Ilmu juga dia ambil. So ilmu tu dia ambil dari mana? Dia ambil dari manuskrip. So contohnya manuskrip Melayu. So masa Melaka jatuh dulu, manuskrip ini banyak diambil keluar. Dia ada di Portugis, dia ada di UK, dia ada di Belanda. Sebabnya Melaka masa dia menjadi empire yang gemilang tu, dia memang hebat dengan ilmu. So ilmu tu dikumpulkan dalam manuskrip, ditulis Jawi. So bila jatuh je, tempat ni lah yang akan menjadi tumpuan penjajah untuk ambil ilmu yang ada pada negara yang dijajah. So kalau kita nak baca ilmu-ilmu pasal masyarakat Melayu, perubatan ke, pendidikan ke, tradisi ke, undang-undang ke, so kita kena pergi ke tempat dia. Kena pergi ke Portugis, kena pergi ke Belanda dan juga ke Britain. Nak dapatkan ilmu yang kita ada adalah bila pemikiran kita dijajah, mudahlah dia untuk menguasai fizikal kita. So dia boleh menyusun apa yang dia nak. Contohnya di Filipina, masyarakat Filipina dijajah oleh Sepanyol. So sama je dengan masyarakat Melayu dan Jawa, ada orang Melayu yang menentang penjajah dia. Dan yang menentang ni yang diberi tekanan yang lebih banyak berbanding mereka yang mengikut. So ni yang wilayah menguasai bahan-bahan mentah, saluran perdagangan dia macam-macam. So dia bermula dari Eropah sini, berkembang ke timur dan juga barat, utara dan selatan, sampailah ke tempat kita sini, sampai ke New Zealand, Australia, semua dah pergi. Itu sahaja negara yang kita ada. So kita nak tukar daripada arrogant tadi kepada angkuh tu kepada humility yang bersifat kemanusiaan. Tidak ada lagi keangkuhan, tetapi yang ada adalah tawaduk dan juga rendah diri. Tawaduk ni kita kenallah diri kita dan kita memiliki nilai-nilai yang hargai, menghormati orang lain juga. Bukan setakat diri kita yang kena hormat, orang lain juga kena hormat juga. So ini konsepnya, perasaan rendah diri, rendah hati terhadap andaian kepada pemahaman sendiri. So maksudnya, apabila kita ada epistemic humility, kita ada sifat kemanusiaan ni, sebarulah kita bersedia untuk belajar bagi membentuk kemanusiaan yang lebih baik lah. So hidup kita pun lebih well-being, lebih sejahtera, dan kita dapat mengaitkan kehidupan kita dengan alam sekitaran. So apa saja yang berada di sekitar kita ni ada makna dia dan berkesan yang baik kepada kehidupan kita. So selepas ni bila kita dah faham pemikiran dualism tadi yang menyatakan manusia ni kuat kerana pemikiran dia, kita nak ubah kepada humility. Kekuatan pemikiran ni bukannya satu-satunya kekuatan yang menguatkan kita, tapi kita juga ada elemen-elemen ketuhanan dan juga sekitaran kita. So bila dah ada elemen macam ni, baru kita. Yang penting adalah kita kembali kepada memahami kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan sesama kita dan juga hubungan kita dengan sekitaran. So konsep ketuhanan yang ada, kemudian sejahtera, dan akhirnya insya-Allah akan wujudnya masyarakat yang sama-sama kita faham bahawa masyarakat tu bukan setakat pentingkan material sahaja, bukan setakat pentingkan diri sendiri sahaja, tetapi juga pentingkan orang lain. Dalam konteks ini kita panggil spice lah. Spirit, orang yang ada jiwa ketuhanan, psychological, maknanya elemen-elemen dalaman diri dia pun ada disentuh juga. Intelektual minda kita, kognitif pemikiran kita ni ada juga elemen-elemen kebudayaan, ethics, ini ethics, emotional, ecological, economics, dan juga ada dimensi masyarakat. Ini konsep yang kita ada lah, tapi sebenarnya bila kita faham yang kita perlukan pemikiran baru dalam kehidupan kita, beranjak jauh daripada Eropah dulu, insyaAllah kita boleh bentuk pemikiran yang
tiga tadilah, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam, dan hubungan kita dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.